Anda nak tahu tak IF nak mula daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Sebenarnya IF ni sangat fleksibel. Anda boleh start pukul 6 petang, anda boleh start pukul 8 malam, anda boleh start pukul 2 petang. Tak kisah. Yang penting anda tahu berapa jam anda nak buat IF dan besoknya anda nak mula makan pukul berapa. Contohnya, anda nak buat IF 16 jam. Besok anda tak nak sarapan, anda nak skip sarapan, anda nak terus makan lunch. So anda boleh mula IF pukul 8 malam. Besoknya cukupkan 16 jam, anda boleh mula makan pukul 12 tengah hari. Kalau anda memang tak boleh nak skip breakfast, anda memang kena makan sarapan, tak boleh buat apa. Kalau saya tak sarapan, saya akan mengamuk. So anda boleh mula makan pukul 8 pagi. Kalau anda dah buat 16 jam IF, anda boleh stop makan pukul 4 petang. So 4 petang sehinggalah 8 pagi besok kan cukup dapat 16 jam anda buat intermittent fasting. So tak kisahlah anda nak start pukul berapa pun. Kalau anda dah boleh buat OMAD, anda nak buat IF 24 jam, anda nak makan pukul 2 petang sahaja, boleh, tak ada masalah. Hari ni stop makan pukul 2 petang, besoknya cukupkan 24 jam, pukul 2 petang, besoknya boleh makan macam biasa. So IF ni sangat mudah, sangat fleksibel, ikut anda punya timing. Biasa anda mula IF pukul berapa? Cuba komen kat bawah tu.